Kalau korang beli rumah dan nak check defect sendiri, ini adalah tips untuk korang buat inspection. Pertama, korang kena sediakan basic tool untuk inspection. At least spirit level dan tapping rod. Jangan lupa stiker dan marker untuk senang korang record. Dan marking. Kemudian check hollowness pada dinding dan tile. Kalau ada bunyi kosong tu, mark siap-siap. Kita tak nak tiles pop di kemudian hari. Lepas tu, pakai spirit level untuk check evenness dan alignment. Korang jangan pandang rendah dekat defect macam ni. Cuba bayangkan esok korang nak install kabinet, takut-takut ada gap pula kat situ. Jangan lupa check retakan atau rekahan dekat semua surface, dinding, slab ataupun lantai. Check sama ada finishes atau structure yang retak. Kemudian check semua electrical dan plumbing appliances. Switch on semua switch dan turn on semua pipe. Check sama ada berfungsi atau tak. Jangan lupa tengok sekali services yang dalam ceiling tu. Check tangki air korang berfungsi dengan betul atau tidak. Dan yang terakhir, korang download defect log. Key in semua defect tu tadi dan generate professional report yang boleh diguna pakai untuk submit kepada developer. Dalam defect log juga korang boleh request additional expert inspection kalau korang perlukan kepakaran untuk check electrical, water tank ataupun bumbung rumah korang. Korang boleh download defect log dekat App Store atau Google Play dan mulakan inspection sekarang. Defect log, your home defect solution.